Kita nak isi minyak guna budi 95. Mula tengok dulu touch and go. Saya buka touch and go, saya nak tengok baki kita punya budi 95 ni. Kalau tengok dekat sini, baki saya masih ada 300 liter, 100% lagi masih ada. Okey, mula-mula saya akan pilih preset jumlah. Okey, lepas tu saya nak pilih jumlah RM50. Masukkan kad ataupun sentuh kad, gunakan Samsung Pay. Touch. Masukkan my card. Sila keluarkan kad. Tarik semula my card tu. Dan dia berkata saya layak untuk subsidi budi 95. So teruskan dengan pembelian. Dan untuk mesra dia minta nombor telefon untuk dapatkan point. So saya masukkan nombor telefon dulu dan tekan butang hijau ni. Dan ready untuk sebenarnya kita isi RM50 je tadi. Cuma kat pump saya tulis RM65, 33 sen. Dan dekat receipt ni juga dia ada tulis baki yang tinggal lagi. Previous balance 300 liter, remaining balance 274.875 liter. Kita buka touch and go juga. Okey, dan sini dah tulis dah lah berapa liter yang saya dah gunakan. 91% left. Tinggal lagi 274.875 liter daripada 300 liter. Samalah dengan receipt yang dalam Petronas pagi ni. Dan ni pula saya try check dalam aplikasi Settle. Aplikasi Settle pun dah update dah, yang saya tinggal lagi 274.875 liter. Dan tadi saya isi minyak, saya dapat 3 kali mata ganjaran. Yang pertama saya dapat mata ganjaran daripada Mesra Point. Yang kedua, saya dapat mata ganjaran daripada Samsung Pay. Setiap transaksi saya dapat cashback RM20. Dan yang ketiga, saya dapat cashback daripada kredit kad, iaitu sebanyak 8% cashback.